Alright, so dalam budget planner saya, kita ada pages tentang emergency fund 3 hingga 9 bulan full emergency. Tapi macam mana nak kira? So cara kira dia ialah kita menggunakan essential expenses. Okay, rumah, kat sini saya dah buat dah. Rumah, utility bills, groceries, transport. Okay, dua ni optional. Jadi kalau anda cuma perlu letakkan amount kat sini. Dalam budget planner kat 6 dah ada semua ni. Anda letak je amount. For example, yang ni kita dah letak. So total kita perlukan essential expenses, kita kata kita perlukan RM3,000 lah, kita kata ya. So RM3,000, anda target anda nak starter RM3,000. Okay, kat sini saya dah letak starter RM3,000. Lepas tu anda nak full emergency fund, anda 2 orang yang bekerja. Seorang yang bekerja stabil, seorang yang tidak stabil. So anda nak 6 bulan expenses. Jadi anda 3 kali 6, anda dapat RM18,000. So anda target full emergency fund anda RM18,000. Okay, so kita dah dapat amount yang ini. Kita dah dapat amount pertama, anda pilih RM3,000. Amount kedua, anda pilih 6 bulan, total RM18,000. So, macam mana kita nak record sikit? Emergency fund ni sifat dia boleh keluar masuk. So, for example, anda dah ada balance RM3,000. Minggu depan, tayar pancit, anda perlu keluarkan RM500, so baki anda tinggal RM2,500. So, dekat sini kita buat recording sikit. Okay, kita keluar masuk plus minus, duit keluar masuk, berapa baki. Okay, ini kalau anda suka buat recording. So dekat sini ada extra di mana sebagai contoh, yang ini adalah tracker lah. Emergency fund tracker, anda pilih RM3,000 tadi. So sama juga yang ini full emergency fund. So target tadi RM18,000. So kita kira tracker dia setiap ni RM1,500. So every time sampai RM1,500, secara visualnya kita color supaya kita tahu, oh tabung kita makin lama makin penuh. So kalau anda perlukan budget planner Kak Naf ni memang lengkap. Towards better cash flow, anda follow saja cara guna budget planner ini.